Punca jenayah ni tekanan emosi yang melampau selepas kecewa dengan teman lelakinya yang didakwa curang dan menjalinkan hubungan sulit dengan wanita lain. Dia meninggalkan sebuah nota yang mana nota tersebut menyatakan anak-anaknya tidak boleh tinggal dengan sesiapa, dan sebab itu dia terpaksa bawa mereka bersama. Soalan saya, kenapa pengkhianatan cinta mesti dibayar dengan nyawa anak-anak yang tidak tahu apa-apa? Kalau kau rasa kau dah tak nak hidup, itu masalah kau. Tapi dua anak kau ni yang masih muda, adil ke untuk mereka? Perjalanan mereka masih jauh dan kau nak tamatkan nyawa anak kau macam tu je. Kekal bersama aku, yang mana aku akan bongkar nota itu, detik-detik akhir siasatan dan nasib anak sulung yang terselamat.